Sini aku. Okey guys, kepada anda yang nak buat hand fan yang macam ni tapi tak tahu nak pilih finishing yang macam mana dan bentuk yang macam mana, sini aku bagi tahu. Okey, untuk hand fan yang ni, hand fan ni dia menggunakan finishing, kita laminate menggunakan matte. Matte ni kalau dapat lihat dia tak berkilat. Kayaknya matte ni apa kata dia macam ni lah. Dia tak berkilat. Okay, lepas tu untuk finishing yang kedua, finishing kita laminate gloss. Kalau gloss ni dia nampak berkilat sikit. Nampak tak? Dia nampak berkilat. Dia nampak apa? Glossy orang panggil. Nampak glossy. Okay. Lepas tu untuk bentuk. Kalau bentuk ni anda boleh custom nak bentuk yang macam mana. Jadi ada yang atas meja ni pelbagai bentuk lah. Kayaknya ada bentuk yang macam ni lah. Kalau bentuk ni bentuk ni nampak cantik lah sikit sebab dia ada bentuk tangan gitu. Ni kalau ni bentuk yang ni macam ni. Lepas tu ni bentuk gini. Itulah pelbagai bentuk. Okey. Jadi kepada anda yang nakkan hand fan yang macam ni, boleh contact kami sekarang. Tunjuk.